Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Nazir Masjid Bukit Rahman Putra Dr. Sharif, beliau menyampaikan salam buat Dr. Aiman Al-Akiti. Beliau tidak dapat hadir pada pagi ini kerana ada urusan. Yang berbahagia barisan jawatan kuasa Masjid Bukit Rahman Putra. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita berhimpun pada waktu duha yang penuh keberkatan ini. Di dalam majlis duha bagi menimba ilmu serta menyuburkan kefahaman agama Islam dalam diri kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, majlis kita pada pagi ini amat bertuah kerana diserikan dengan kehadiran seorang tokoh ilmuwan yang tidak asing lagi dalam pengajian Islam, iaitu Prof. Madya Datuk Dr. Aiman Al-Akiti, di mana beliau merupakan ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor. Tidak lupa juga beliau merupakan penyampai bagi segmen Akidati di Radio Aikim. Jadi sesiapa yang sering mendengar radio mungkin selalu dengar suara Dr. Aiman Al-Akiti. InsyaAllah pada waktu duha ini beliau akan menyampaikan atau mengupas tajuk puasa menurut Imam Al-Ghazali. Sebelum kita menjemput beliau untuk membahaskan berkaitan tajuk pada waktu duha ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke dusun memetik kelapa, singgah sebentar di tepi perigi. Puasa bukan sekadar menahan dahaga, mendidik jiwa menuju ilahi. Pagi hari suasana hening, mentari duha menyinar berseri. Ilmu dicari, hati pun bening, moga takwa bertambah di sanubari. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Prof. Madya Datuk Dr. Aiman Al-Akiti untuk menyampaikan kupasan beliau pada waktu duha ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat pengurusi masjid yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, pada pagi yang mulia ini kita dapat bersilaturahim dalam majlis ilmu yang dikasihi ini, yang diharapkan berkat ini. Semoga ia menjadi asbab untuk kita sering bersilaturahim dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat uzma baginda kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, saya diminta untuk mengisi pada kuliah duha yang mulia ini berkenaan tentang hukum hakam puasa menurut Imam Al-Ghazali, kerana Imam Al-Ghazali ini hujjatul Islam.
The Proof of Islam. Bahasa Inggeris dia dikenal sebagai The Proof of Islam. Kenapa? Kerana dialah seorang tokoh yang membawakan hukum hakam ataupun agama Islam ini secara lengkap utuh. Tidak hanya membahas hukum zahir, tapi juga membahas hukum batin. Tidak hanya membahas dari segi akidah, tapi juga membahas dari segi aplikasinya. Maka Al-Imam Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh yang menjadi panduan dan juga kayu ukur bagi sesebuah garis panduan di dalam Islam. Dalam apapun bab fan dalam Islam, Imam Ghazali lah tokohnya. Kalau hadirin wal hadirat mendengarkan khutbah Jumaat di negeri Selangor pada semalam hari, waktu penutup, doa penutup, disebutkan bahawa mengikut jalan tasawuf seperti yang telah dibawa oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Kerana Imam Ghazali inilah manarah, menara bagi ulama yang datang setelahnya apabila berbicara tentang tasawuf sunni, maka ia kembali kepada Imam Al-Ghazali. Dan Imam Junaid, kerana Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Al-Munkith Minad Dalal bahawa tasawuf yang Imam Ghazali anut, yang saya anut, kata Imam Ghazali, adalah tasawuf yang ia dapatkan daripada risalah-risalah, tulisan-tulisan dan juga hikmah-hikmah yang diajarkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan Imam Junaid Al-Baghdadi ni dia pernah kata, diriwayatkan oleh guru kepada guru Imam Ghazali, iaitu Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Dia kata apa? Tasawuf yang sunni adalah tasawuf yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang mana orang yang tidak menghafal Al-Quran dan Sunnah, tidak menjaga Al-Quran dan Sunnah, dilarang untuk dia masuk terjun dalam ilmu tasawuf sampai macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik. Apabila berbicara tentang puasa di sisi Imam Ghazali, maka Imam Ghazali memulakan tentang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ni bahasa Melayu dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sebab apa? Dalam inilah Imam Ghazali mengumpulkan segala perbahasan yang ada dalam kehidupan manusia secara zahir dan batin. Dari mula kitabul ilmi, epistemologi tentang ilmu itu apa, mengikuti Imam Bukhari ketika menyusun Sahih Bukhari, memulakan dengan kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan turunnya wahyu. Jadi Imam Ghazali mulakan dengan kitabul ilmi. Lalu baru dia masuk pertama akidah. Jadi Ihya Ulumuddin ni dia ada 40 kitab jadi dalam satu kitab. Itu nama dia Ihya Ulumuddin. Kitab pertama kitabul ilmi. Kitab yang kedua adalah kitab berkenaan akidah. Kerana itu fardu ain. Tentu pada hari ini kita tak bahas tentang akidah. Lalu Imam Ghazali mula dengan taharah. Kitabus salat. Setelah kitabus salat baru Imam Ghazali masuk yang namanya kitabul saumi atau kitabu asraris saum, kitab rahsia-rahsia puasa. Ini. Apabila bicara rahsia puasa, Imam Ghazali memula kata-katanya, amma ba'du fa inna sauma rubu'ul imani bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-saumu nisful sabri. Wa bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisul iman. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan? Puasa menurut Imam Ghazali adalah 1/4 daripada iman. Jadi kita ni nak masuk syurga, kalau masuk syurga tu kekal. Syarat nak masuk syurga tu dia kena ada iman. Dalam Quran menyatakan walau mithqala dzarratin minal iman, ini akan cukup bagi seorang hamba itu untuk masuk ke dalam syurga.
dan kekal dalamnya. Kalau dia masuk, dia akan kekal. Walau sebutir zarah daripada iman. Kalaulah iman ini kunci untuk masuk syurga, Imam Ghazali kata bahawa puasa sahaja tu dah 1/4 iman. Kerana apa? Kerana berdasarkan sebuah hadis yang Imam Ghazali sebut, as-sawmu nisfu sabri. Puasa itu separuh daripada sabar. Kalau sabar ni 1 bulan, puasa sahaja dah separuh daripada kesabaran. Kan? Lalu kata Imam Ghazali, dan kalau berpegang pada hadis tadi, pegang pula pada hadis Nabi SAW yang lain, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada iman. Kata P. Ramli kata apa? Sabar itu separuh dari iman. Kan? Sabar itu separuh daripada iman. Itu sebenarnya sabda Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh iaitu Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dan Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikhul Baghdad. Kalau sabar separuh dari iman, ingat, sabar itu separuh dari iman. Lalu Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmizi yang awal tadi, puasa pula adalah separuh daripada sabar. Berarti puasa itu 1/4 daripada iman. Kita puasa ni, kita dah dapat sabar, kita insya-Allah juga mendapatkan iman. At least permulaan bagi iman. Ini menunjukkan bahawa puasa ini adalah suatu amalan yang sangat besar. Amalan yang sangat besar. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, baginda SAW bersabda, kalau ada orang dah merasa nak kahwin, dia dah nak kahwin, tapi Allah takdirkan dia pada waktu itu ada halangan untuk dia kahwin. Mungkin dia masih kecil. Masuk kecil tu masih belajar, umur baru 18, 19, atau dia ini juga belum ada nafkah, belum ada cukup duit untuk masuk dalam jenjang perkahwinan. Atau perangai masih budak-budak. Orang Melayu sekarang panggil perangai ni masih budak-budak dah nak kahwin. Dan lain-lain. Jadi ada halangan. So dia tak boleh nak kahwin. Maka Imam Ghazali sebut dia kena, Rasulullah SAW bersabda, dia kena sabar. Cara untuk dia sabar, apa kata Rasulullah SAW? Sabda baginda SAW dia itu fal yasum. Dia kena berpuasa. Jadi satu cara untuk menahan syahwat untuk berkahwin ini adalah berpuasa. Kerana apa? Puasa itu salah satu cara untuk separuh daripada kesabaran. Dan itu benar. Kalau kita puasa itu kita jadi kurang makan. Dalam kitab yang sama Imam Ghazali mensyarahkan, orang yang puasa ini dia akan kurang makan. Bila dia kurang makan, maka dia punya syahwat habis, dia punya malas hilang, cakap banyaknya kurang, ngantuk dia kurang. Ustaz, kalau puasa banyak tidur lah Ustaz. Mula-mula banyak tidur, awal saja. Lepas tu dia boleh lawan tidur itu dengan bekerja. Bila dia kerja, dia tambah fokus, dia tambah juhud itu bersungguh, jahdun mujtahid, ditambah ada kesungguhan. Sebab itu kalau di pondok-pondok, waktu kami belajar, kiai-kiai itu selalu suruh kita berpuasa. Mulakan dengan Isnin dan Khamis, ditambah hari putih, tambah kuat lagi puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tak, 1 hari puasa 1 hari tak. Kalau tambah lagi puasa, puasa banyak-banyak, puasa 40 hari, puasa 10 hari, 9 hari Zulhijjah. Kecuali raya hari tasyrik tak puasa lah. Kan? Puasa 6 straight dan lain-lain. Ini semua adalah latihan-latihan diri untuk berpuasa. Kerana apa? Puasa ini akan membuat seorang pelajar itu tambah rajin. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, dia kata apa? Hatta kalau orang itu rajin tidur, itu juga suatu ibadah.
Kerana apa? Imam Ghazali meriwayatkan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim daripada Hilyatul Auliya dan Imam Baihaqi dari Syu'abul Iman. Apa kata mereka? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumu sha'imi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu sahaja dah ibadah. Jadi rumah balik siang ni, Qailullah tidur ni, itu pun dah ibadah, dapat pahala tuan-tuan. Jadi kalau nak orang puasa ni, tidur dia saja dah ibadah. Sebab itulah Rasulullah SAW juga mengajarkan bagi orang yang ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit hati ni contohnya hasad, dengki, sombong, takabur dan lain-lain. Salah satu ubat dia adalah puasa. Kenapa ubat dia puasa? Kerana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang itu masuk sahaja Ramadan, futihat abwabul jannah. Seorang itu masuk bulan Ramadan, dibuka baginya pintu-pintu syurga, wa ghulaqat abwabun nar, dan terkuncilah pintu-pintu neraka. Terbelenggulah syaitan. Lalu memanggillah suara yang memanggil, iaitu apa? Menyuruh kita apa? Untuk kita ini menjauhi daripada perkara-perkara yang buruk, untuk mendekatkan diri pada perkara-perkara yang baik. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, iaitu puasa ini adalah junnah, suatu perisai. Sehingga kan bila ada orang yang mengajak kita marah, kita jawab, inni shaimun, sungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Untuk mengingatkan bahawa ia adalah perisai, supaya orang ingat. Mulalah orang tu nak marah, ingat kita ini berpuasa. Kalau orang ni nak mula bergosip, nak membawang, mulalah ia berpuasa. Kata dia berpuasa. Ini adalah perisai daripada orang-orang yang berpuasa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dalam Al-Quran menceritakan bahawa puasa ini adalah telah disyariatkan dalam agama-agama sebelum kalian. Maksudnya dalam syariat Islam, kita dah mengenal bahawa syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, iaitu Bani Israel, sudah ada ibadah berpuasa. Seperti Nabi Zakaria yang terkenal rajin puasa ibadah, diwarisi kepada Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Bunda Maryam memang selalu berpuasa, menahan makan, minum, menjaga diri daripada berbuat maksiat, menjaga mata, beribadah, selalu berdoa kepada Allah SWT dan lain-lain. Dan kita tahu bagaimana Nabi Daud memang melestarikan atau melakukan ibadah satu hari puasa, satu hari tak. Satu hari puasa, satu hari tak. Satu hari puasa, satu hari tak. Itu je dah dalil bahawa umat sebelum Nabi Muhammad SAW dah ada ibadah puasa. Tapi bagaimanakah tata cara ibadah mereka berpuasa dengan kita berpuasa? Ini yang masih ambigu. Ambiguity, ada ketidakjelasan dalam syariat yang jelas. Ada yang kata puasa golongan ahlul kitab, mereka tak boleh makan, tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi boleh minum. Kalau kita belajar ilmu kristologi, kristologi ni apa? Ilmu kekristianan. Kita tahu bahawa puasa mereka tak makan, tak boleh makan, tapi diorang boleh minum. Sedap lah, kita orang Islam hari ini nak minum pun tak boleh. Kan? Ini contoh dia. Tapi bagaimana syariat di zaman mereka, zaman sebelum berlakunya corruption dalam kitab-kitab mereka? Tak jelas. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah dikhabarkan tentang hari Ashura, 10 hari bulan Muharram. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, Bani Israel mereka berpuasa pada hari ini. Kerana apa? Kerana Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari ini. Lalu
Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada golongan Yahudi. Lalu disyariatkan berpuasa sunat hari Ashura. Jangan pula bila kita berpuasa beribadat hari Ashura, ada yang kata, ni Syiah lah ni. Sebab Syiah ni cakar-cakar diri hari Ashura. Itu bab lain lah. Kita tak pakai pun tema. Kita pakai Rasulullah SAW sendiri berpuasa. Untuk bezakan kita dengan golongan Yahudi, disyariatkan juga, disunatkan juga maksudnya. Berpuasa pada hari ke-9 daripada Muharram dipanggil puasa Tasu'a. Hari ke-9. Supaya kita beza dengan Yahudi. 9 dan 10. Ini 2 hari kita berpuasa, sunat berpuasa. Berarti ini jelas syariat dahulu ada puasa. Akan tetapi di sisi Islam, puasa kita tata caranya telah diwariskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana puasa kita berbeza dengan puasa golongan Yahudi. Pertama sekali kita membahas tentang kewajipan puasa bulan Ramadan. Kita ada syariat puasa di bulan Ramadan. Masuk je Ramadan, kita wajib berpuasa sebulan penuh. Berarti syariat kita mengajarkan ada permulaan bulan, ada pengakhiran bulan. Kalau tak, macam mana kita nak tentukan? Tuan-tuan, macam mana nak tahu kita ni dah masuk Ramadan wajib puasa? Tak tahu Ustaz, kita tunggu pemegang mohon lah dia umumkan. Kan? Kita ikut je. Technicality tu kita tak tahu. Betul. Itu untuk orang awam. Tapi syariat dah menjelaskan sebenarnya. Mula raya, mula puasa, mula semua dah mulakan. Muharram bila, Safar bila. Iaitu masuknya awal bulan adalah dengan melihat anak bulan. Kerana bulan di sisi Islam adalah mengikut lunar. Lunar itu adalah bulan. Kalender bulan, bukan kalender matahari. Kalender bulan ni berarti apa? Matahari ini setiap 30 hari atau lebih, dia ada tahun kabisat, ada tahun basitat, basitah dan kabisat. Kan tahu kan? Dia ada Februari dia tak cukup hari, ada yang lebih hari. Lebih kurang macam itulah. Yang lain dia jelas 31, 30, 31, 31, 30. Itu dah jelas. Itu dah jelas di dalam kalender matahari. Kecuali Februari yang ada 4 tahun sekali kena dilengkapkan. Mengelilingnya matahari, bumi mengelilingi matahari sepenuhnya tu 1 tahun. Bulan mengelilingi matahari atau matahari pusing dan cukup bumi ini pusing cukup 1 bulan. Cukup 1 bulan, ini dia ada tarikh dia. Tapi bila menghitung kalender bulan, dia tak sama dengan matahari. Dia adalah dipanggil dengan untuk menentukannya dalam hadis yang sahih dan hadis yang sharih. Kau berpuasalah apabila melihat hilal. Kau berayalah apabila engkau melihat bulan. Kalaulah tak tengok bulan sebab mendung atau terhalang untuk melihat anak bulan, maka fa'akmilu, sempurnakanlah bulan tersebut dengan salasina yauman, sebanyak 30 hari. Berarti kalender bulan ni kalau tak 29, 30. Dan dia tidak pasti, tak macam kita. Macam matahari. Matahari Januari 31. Kan? Januari 31. Ada 30, ada 31. Ada yang 29, ada yang 28. Itu Februari. Itu matahari. Tapi bila masuk bulan, kalender bulan, dia adalah 29, 30. 29, 30. Tapi dia tak selang-seli. Dia boleh jadi 30, 30, 30, 29. Dia boleh jadi 29. 30, 29. So, tak jelas. Macam mana nak jelas ni Ustaz? Baginda SAW mengajarkan untuk melihat anak bulan. Sebab tu koma pada
hari Selasa, hari Isnin, Selasa lepas, masjid ni tengah fikir, buka puasa ni nak mula nak mula Khamis ke nak mula Rabu. Kalau mula Rabu, ternyata tak mula puasa lagi, tak adalah majlis buka puasa, ada pun tarawih. Kalau mula Khamis, jelas. Kalaulah mula hari Rabu, Khamis dapat. Kalau mula Khamis, Khamis dapat. Banyak masjid, apa nama dia, caterer dia dah order mula hari Khamis, dia tak mula hari Rabu. Sebab dia tak nak rugi. Kecuali masjid tu kaya bab lain lah. Saya tak tahu. Ini contoh dia. Sebab kita tak tahu. Sebab itu kita perlu kepada ahli falak. Zaman Nabi dulu ramai-ramai pergi cari tengok anak bulan. Bersaksi, angkat sumpah, nampak anak bulan. Syahadat nama dia. Tapi zaman sekarang ni zaman pancaroba. Zaman pancaroba. Ada orang tak tengok anak bulan. Tak nampak anak bulan. Dia angkat sumpah, dia nampak anak bulan. Ada tuan-tuan. Ada. Saya terpaksa uraikan benda ni sebab apa? 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kami autoriti yang melihat anak bulan ni diserang di social media. Kononnya tak ikut syariat. Kan? Tak ada anak bulan, dia ngaku nampak anak bulan. Ada yang serang macam tu. Ada yang kata, kami nampak anak bulan, dia tak ada ngaku anak bulan pun ada. Jabatan Mufti kena mengamuk, tuan-tuan. Kena amuk dengan ustaz-ustaz cyber trooper ni. Ustaz lah. Ada yang berhujah pum-pam. Cakap dia dengan lantang. Ni kami nak bagi tahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Puasa yang lepas ni, hari Selasa tengok anak bulan tu, kita dah hitung. Kira secara ilmu falak. Menurut kiraan falak, tak cukup syarat. Kenapa tak cukup syarat? Kerana menurut sejarah di Nusantara ni, setiap daerah beza-beza. Matalik beza. Tempat tengok anak bulan ni beza-beza. Di Nusantara ni, kita dah cari paling rendah kita boleh tengok. Yang terbukti dengan gambar, yang boleh percaya. Itu 3 derajat ketinggian anak bulan. Elongasi 6.4 derajat. Elongasi itu jarak lengkung dari matahari. Inilah cara nak tengok anak bulan. Kalau dia lebih rendah, berarti lebih dekat dengan matahari. Lebih dekat, cahaya lebih kuat, betul? Cahaya lebih kuat, cahaya anak bulan kalah. Macam mana koma nak nampak anak bulan? Tak nampak. Takkan boleh nampak anak bulan. Semakin jauh, semakin teranglah anak bulan. Sebab dia jauh dari matahari, so tambah gelap. Tambah gelap, cahaya bulan tambah jelas, betul? Dan hilal ni anak bulan, ini bukan tebal ni, tuan-tuan. Dia garis macam ni. Tipis, halus. Halus, tipis. Bukan tebal, halus. Bila halus ni, orang yang tak pandai tengok, diingat itu adalah anak bulan. Kadang-kadang itu hanya, bukan anak bulan, itu hanya awan. Kan? Kadang-kadang dia tengok awan, dia kata anak bulan. Dia ngaku dia nampak anak bulan. Bahaya. Ada pula orang, kan, dia tak nampak anak bulan. Kami ni tengok dah nampak anak bulan. Kami snap ambil gambar. Nampak dengan gambar. Dia tuduh ini tengok dengan gambar, bukan dengan mata kepala. Tak sah. Dia keluar fatwa dia. Dia jawablah, senangnya nampak. Cuma kita nak bagi bukti, kita bagilah gambar. Dia tak percaya. Impossible. Macam-macam dia bagi huraian. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketetapan tersebut bukan seorang-seorang. Kita buat beramai-ramai, tuan-tuan. Kita ada alat, kita ada kitab, kita ada rujukan. Dan kita kumpulkan hujah. Ramadan yang lepas, awal Ramadan semalam, hari Selasa tu, tak sampai kiraan itu kepada minimum anak bulan. Di bawah ufuk. 1 derajat minus 1 derajat. Di Selangor sampai Aceh. Dari hujung Indonesia sampai Aceh,
minus 1 derajat. Impossible nampak anak bulan. Bawah 1 derajat ni maksud apa? Ufuk, dia kat bawah ufuk. Kami dah siap-siap dah. Kalau ada orang tiba-tiba angkat sumpah dengan aku anak bulan, memang nak kena ketuk. Tapi dulu ni bila dulu ni? Tahun zaman di Cakung tu. 2007 kat Bekasi, Indonesia, Jakarta. Bawah 1 derajat ada orang aku nampak anak bulan. Dia angkat sumpah. Kiai-kiai yang old school pun percayalah. Yang angkat sumpah je. Hadis Nabi kata orang angkat sumpah anak bulan dia sekoh kita terima. Zaman sekarang dah tak boleh dah. Bahaya betul. Saya kata zaman sekarang dah tak boleh dah. Kita kena ada bukti. Ini yang nasib baik Malaysia tak ada aku anak bulan. Tiba-tiba adalah dekat mana, kat timur sana, kat barat sana, mengaku nampak anak bulan. Minta gambar tak nak bagi. Lepas 2 hari baru dia bagi. Anak bulan tu dah tebal ni dah. Dia kata ini bukan hilal. Ini hari kedua, hari Rabu ni. Memang betul. Kami pun dapat hari Rabu. Tebal. Ini salah alamat dia orang ni. Hilal tu 3 hari pertama. Lepas hilal tu nama dia Qamar, bulan. Sebelum tu nama dia hilal. Hilal tu 3 hari pertama. Hilal hari kedua setelah ijtimak tu tebal ni, tuan-tuan. Memang betul-betul tebal ni. Tengok-tengok tarikh pertama sekali gambar itu dikeluarkan adalah hari Rabu. So tanya, mana gambar hari Selasa? Elak. Tak ada, zero. Ini kita panggil erroneous sighting. Erroneous sighting. Sebab tu saya nasihatkan orang kat Malaysia, jangan kita melompat. Kenapa kita tak puasa? Mekah dah puasa dah. Kita bukan kat Mekah, kita kat sini kena ikut autoriti dekat sini. Imam Subki kata, kalau nampak di timur, barat mesti nampak. Kalau nampak di barat, timur belum tentu nampak. Maksud dia apa? Kalau kita di Malaysia nampak anak bulan, confirm Saudi ke, Mesir ke, Beirut ke, sampai ke Morocco akan nampak anak bulan. Bayangkan, orang yang dekat Maghribi kat Morocco pun hari Selasa tak nampak. Kiai syekh saya di Morocco termasuk tukang mencerap anak bulan. Dia mencerap anak bulan. Dia tak nampak anak bulan, tuan-tuan. Dia kata tak nampak. So macam mana orang dekat timur dia boleh ngaku nampak? Dia kata impossible. Tak hujan, tak mendung, tapi memang tak nampak. Sebab apa? Sebab anak bulan di bawah ufuk. Tak cukup kriteria. Ini yang boleh nampak anak bulan di Alaska. Tapi Alaska tak nampak anak bulan sebab mendung. Ini dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini pertama. Tapi nanti raya kritikal. Sebab apa? Di sipi-sipi. Boleh nampak, boleh tak nampak. Kalau terraya terkejut, jangan salahkan saya. Kalau terraya terkejut, jangan salahkan saya. Berarti indikasi dia mungkin raya terkejut. Tapi tak kata mesti raya terkejut. Nama pun terkejut. Dia mestilah terkejut, betul? Ni nampak anak bulan, rayalah koma. Tak nampak anak bulan, tak rayalah koma. Okey. Ni nak khabar awal-awal. Jadi nanti jangan tunggu dah 10 hari sebelum raya. Ustaz, bila raya ni? Tunggu pemegang mohor raja-raja dulu. Kalau tak, saya nak tahu Ustaz sebab nak ambil cuti. Ambil cuti je lah, siap-siap. Kalau masih puasa, puasa kat kampung. Kalau tak puasa, raya, alhamdulillah, memang raya lah koma. Ni siap-siap. Tak salah pun. Mula menganyam buat ketupat, tak salah pun. Itu dia. Untuk fiqh anak bulan. Hadirin wal hadirat abizakumullah. Lalu kita membahas tentang rukun pertama puasa, iaitu niat. Niat ini adalah rukun puasa. Rukun puasa ni apa? Niat. Kenapa? Kerana nak membezakan antara puasa dengan adat orang nak diet. Tuan-tuan pernah dengar intermittent fasting? Intermittent fasting. Intermittent fasting tu tak puasa pukul 12 sampai tak puasa hanya pukul 12 sampai pukul 6 Ustaz. Selain tu dia puasa.
Itu intermittent fasting. Sebenarnya tak semestinya ada orang intermittent fasting malam dia makan malam, dia tak makan siang. Pun ada juga intermittent juga. Kita umat Islam puasa samalah dengan intermittent. Tapi beza dia apa? Kita ada niat. Bila kita ada niat, dia jadi ibadat. Kalau koma intermittent sahaja, tak ada niat, tak jadi ibadat. Jadi bagi yang nak puasa intermittent, baik bukan tak baik. Tapi senang kata, koma puasa je lah, apa susah. Kan? Puasa, makan waktu maghrib. Lepas tu isyak dah tak makan dah. Puasalah, sahur nanti minum air, makan sebuah kurma cukup dah puasa. Sahur, makan, minum air, makan benda kecil, kurma ke apa, sikit. Lepas tu puasa dah sampai siang tak makan. Malam sampai maghrib baru makan balik. Nak diet ni pasal. Itu niat puasa. Niat puasa sunat. Isnin. Kalau tak Isnin, Daud ke. Kalau tak puasa tiap-tiap hari ke, terserahlah. Asalkan jangan sendirikan hari Jumaat. Kan contoh dia. Dan lain-lain. Itu kamu puasa. Biar dapat. Kecuali hari raya lah. Hari raya, hari tasyrik jangan puasa. Itu haram puasa. Kalau macam tu, tak ada masalah. Ini dapat kesunatan puasa. Jadi kena ada niat. Niat ini bila awal ibadat. Innamal a'malu bin niat. Kalau awal ibadat tu macam mana tuan-tuan dan puan? Kalau solat tu dari mula takbiratul ihram. Bab puasa ni takkan nak tunggu nak azan tu kita kena ready. Nak azan je, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Allahu akbar. Susah. Maka ulama mengajarkan juga daripada Nabi SAW, niat puasa dilakukan pada malam hari. Bila-bila pada malam hari. Bila-bila pada malam hari itu apa? Bila-bila pada malam hari, mula maghrib sampai sebelum fajar. Kena niat puasa. Inilah hikmah kenapa imam, kalau koma duk tarawih kat sini, jangan lupa habis tarawih atau sebelum tarawih lepas isyak, baca nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Makmum ikut. Supaya apa? Semua ingat. Bukan nak kata benda tu sunat, cakap ramai-ramai. Bukan. Cuma nak menjadi peringatan kepada semua jamaah. Takut jamaah ada yang tak tahu. Atau lupa. Atau baru nak belajar. Kita tak tahu kat masjid ni, macam-macam. Orang ni macam-macam tuan-tuan. Sebab itu kita perlu kepada apa? Kita perlu kepada pendidikan. Pendidikan itu adalah dengan mengajar ramai-ramai. Ustaz, niat puasa saya nak betulkan. Masih ada yang tak faham. Saya tengok dekat dalam Facebook saya tu, ada yang siap serang. Ustaz Aiman ni tak pandai bahasa Arab. Dalam Quran, Syahrul Ramadhana, bukan Ramadhani. Saya buka televisyen, Upin Ipin kata apa? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Makcik-makcik, datin-datin semua mesti ingat itulah niat yang betul. Saya nak betulkan. Itu harokat dia tu salah. Walaupun tak batal, niat kita masih sah, tetap dikira puasa kita. Cuma kalaulah ada yang mengetahui bahasa Arab, dia kata akan ingatkan bahawa harakat kita salah. Harakat yang betul, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang betul. Kenapa? Nawaitu sahaja aku berpuasa. Sauma ghadin, puasa pada esok hari. Nawaitu sahaja aku. Sauma ghadin, berpuasa pada esok hari. An adai, untuk menunaikan fardhi syahri, kefarduan bulan.
syahri Ramadhani. Kenapa Ramadhani? Kerana puasa pada bulan Ramadannya. Ramadan ni menjadi mudhaf. Ramadan ini dia panggil isim yang dilarang untuk ditanwin. Dipanggil isim ma la yansarif atau isim ghairu munsarif, mamnu' minas saraf. Berarti dilarang ditanwin. Dia tak boleh baca Ramadanun, Ramadanan, Ramadanin, tak boleh. Bila dia isim ghairu munsarif, kalau dia dibaris menjadi jar, i'rab dia posisi jar, dia sepatutnya dibaca fathah. Marartu bi Ahmada. Aku telah melewati Ahmad. Betul. Sumtu fi Ramadana. Aku berpuasa pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan lah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadana. Betul. Ramadan tu betul. Bacaan dia macam tu. Tapi ada pengecualian. Malam yudhaf dalam Al-Alfiyah Ibnu Malik. Kalau pondok dia wajib hafal. Sekolah agama tak pernah hafal. Tapi masuk pondok wajib hafal. Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait. Wa jurra bil fathi mala yang sarif malam yudhaf au yaku ba'da al radif. Apa maksud dia? Wa jurra dan dijarkan bil fathi dengan fathah malam yang sarif, isim yang tidak boleh menerima tanwin, malam yudhaf selagi dia menjadi mudhaf, selagi dia tidak menjadi mudhaf, au yaku atau jatuh ba'dal al setelahnya alif lam radif. Kalau berlaku maka dia kena dinormalkan. Dinormalkan. Berarti kalau ada alif lam marartu bil ahmadi, ada alif lam ana sumtu fir ramadhani, ada alif lam, atau menjadi mudhaf. Jadi mudhaf maksud dia apa? Marartu bi ahmadikum, aku telah melewati pada Ahmad kalian semua. Atau iaitu kata orang Yahudi, yubariku Allah yubariku fi ramadhanikum, Allah memberi berkat kepada Ramadan kalian semua. Orang Yahudi, dia kalau dekat Morocco, dia terhutang budi dengan orang Islam. Sebab apa? Waktu dia kena usir oleh Isabella, Katolik, yang diorang kena bunuh atau kena usir, Yahudi dan orang Islam. Yang pertama menerima Yahudi merempat adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Afrika dan Turki, iaitu kerajaan Morocco. Raja Morocco terima orang Yahudi berjuta, bagi diorang tanah untuk bina Kostas. Beribu orang Yahudi masuk Islam. Tak dipaksa. Tapi kerana kebaikan orang Islam, menerima Yahudi kena merempat, diusir oleh Katolik. Isabella. Kan? Isabella Ferdinand, Reconquista. Kalau pergi ke Andalusia, kita boleh tahu sejarah dia. Ini cerita dia. Tapi sekarang diorang buat kurang ajar dengan kita. Ini. Tapi ingat cerita kan? Jadi orang Yahudi di Morocco yang tak nak pergi ke Israel pada hari ini, saya jumpa. Bila jumpa saya, dia tahu saya Islam. Syahrukumul mubarak. Allah yubariku fi syahri ramadhanikum. Allah yubariku fi ramadhanikum. Allah memberkati pada Ramadan kalian semua. Didoakan saya macam tu. Ini contoh dia. Jadi i'rab dia dibaca baris bawah. Yang betul adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati, menjadi mudhaf bagi hadhihi sanati. Ini saya betulkan harakat dia. Tu setiap malam kena doa, kena niat seperti itu. Nak niat mula seluruh bulan pada awal, dah lepas lah. So saya tak perlu syarah untuk perkara tersebut.
Lalu pada bulan Ramadan, kita disuruh untuk menahan diri daripada perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan ni apa tuan-tuan? Perkara yang membatalkan ni banyak. Perkara yang membatalkan ini termasuk yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga badan. Masuknya sesuatu dalam rongga badan. Kalau nanti ada yang nak tanya soalan, boleh bertanya. Angkat tangan, boleh tanya waktu sesi soal jawab. Kerana bab puasa ni banyak yang bertanya soalan. Jadi rongga badan ni, hadirin wal hadar hafizakumullah, rongga badan ini, telinga, hidung, mulut, dua jalan dubur dan kubul, ini adalah rongga badan. Sengaja memasukkan sesuatu dalam rongga badan, ain, benda ini membatalkan. Contoh dia, tuan-tuan korek telinga, ambil alat ringa, korek. Kan? Ini batal tak? Batal. Masukkan. Tapi kalau pakai tangan jari untuk korek telinga, ini tak dikira masuk. Sebab dia masih kat sini. Lubang tu kecil nak masuk, tuan-tuan. Ini dipanggil kharij, bukan batin. Tak ada masalah. Tapi kalau ambil cotton bud, itu batin. Itu batal. Walaupun tak kenyang Ustaz, batal. Kerana memasukkan sesuatu dalam rongga badan. Termasuklah inhaler. Inhaler ni apa? Orang yang sakit asma dia pakai inhaler. Inhaler tu kan percikan air gas. Gas itu zat ain. Dia bukan oksigen. Oksigen tak apa. Oksigen letak kan. Bau oksigen itu tak apa. Sebab oksigen ini macam udara. Kita bernafas. Itu oksigen. Dia bukan ain. Tapi yang namanya inhaler itu adalah percikan air. Saya tahu sebab saya pernah pakai inhaler. Dan memang kita isap sedut, kita boleh rasa bau dia, rasa dia tu boleh rasa. Pahit dekat lidah tu boleh rasa. Ini batal tak? Batal. Fatwa di negeri Selangor, ini negeri Selangor kan. Ini batal. Mazhab Syafi'i batal. Hadirin wal hadir abidakumullah. Kalau yang ada sakit asma macam mana tuan-tuan? Yang sakit asma tak tahan, terpaksalah membatalkan puasa dia. Dia tidak wajib membayar fidyah. Tapi dia kena qada setelah raya nanti. Puasa 6 tu qada lah dia. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Lalu yang kedua. Selain daripada inhaler. Memasukkan sesuatu dari kubul dan dubur. Memasukkan ubat melalui dubur. Contoh dia juga membatalkan puasa. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Termasuklah makan minum. Antara mana? Mula daripada fajar sampailah tenggelamnya matahari atau maghrib. Ini salah satu soalan yang selalu ditanyakan pada saya. Keluar satu video, ada ustaz dia ajar orang putih. Dia kata, you don't rely on apps. Why? Because sometimes we can show. When we heard the app says that it's already maghrib and we can see the sun is still there. It's not accurate. Dia kata macam tu. Apa dia kata tu betul. Tapi tergantung apps dia lah. Kalau kau mau beli apps yang tak apa-apa tu, mungkin terdedah kepada tidak ada accuracy. Tapi kalau tuan-tuan mungkin dapat apps yang dipercayai. Apps yang accurate. Ikut yang telah dipastikan oleh ahli falak dan JUPAM, maka dia tak ada masalah. Ustaz, kenapa? Betul ke? Boleh. Tuan-tuan boleh test. Sebab apa? Kami dah test. Setiap bulan, setiap hari ada kita ada buat. Kita ada tim yang memang duduk di ufuk. Janganlah tengok dekat Sungai Buloh ni. Sungai Buloh ni banyak gunung ganang. Nampak dah maghrib tapi kenapa terang merah lagi Ustaz? Itu namanya matahari dah tenggelam tapi mega merah masih ada. Betul lah maghrib tu. Kan? Jangan kira. Jadi kita dah test dengan melihat ufuk. Bila matahari terbenam. Ini dipanggil data ephemeris.
Ephemeris tu apa? Data yang kita duduk, kita kaji, kita catat. Bila tenggelam matahari, tanggal sekian, bila dia pusing, kita cek balik takdilat. Takdil tu apa? Betulkan balik accuracy dia. Kita kena takdil, sentiasa takdil. Dibuat jadual. So kita dah ada jadual matahari pada setiap hari daripada sepanjang tahun. Dan kita tidak berhenti exactly terbenam kita azan. Tak. Kita bagi ihtiyat pula. Apps tu pun ada ihtiyat. Ihtiyat tu apa? Hati-hati. Biasanya zaman saya, kiai saya 4 minit. Data kata dia dah jatuh. Menurut catatan jatuh pukul, contoh 7.30. Menurut data. Kita akan tambah 4 minit. So jadual yang diberikan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor, itu dah dicek JAKIM. Dia tulis 7.3, kita tahu data 7.30, kita tambah 4 minit, 7.34. Dulu 4 minit. Kiai saya 4 minit. Cuma keputusan JAKIM, dia buat ihtiyat 2 minit. 2 minit tu lama sebab 2 minit tu dikira berapa derajat dah. Kan? Dah setengah derajat dah. So, itu okey. Kalau kiai saya dia ambil 4 minit. Jadi, kalau tepat-tepat kita takut orang azan je dia jengak. Padahal belum jatuh. So kita ada takdilat 2 minit. Jadi tergantung apps. Saya harap juga JAKIM untuk mengeluarkan segera apps yang boleh dipakai oleh umat Islam yang ditekohkan. Kita tak pakai yang lain, kita pakai satu. Kan? Lepas tu free pula tu sebab kerajaan. Itu kalau kita nak yang free lah. Tak nak yang bayar kan. Ni. Tapi ya, Persatuan Falak Syar'i Malaysia dah keluarkan. Nama dia My Muwakid. Itu agak accurate, tuan-tuan. Ini. So boleh pakai apps tapi dengan syarat tu. Cuma ustaz, saya ada tengok dalam Facebook, dia naik ke atas bukit, lepas tu dengar suara azan tapi matahari masih naik. Masih ada tinggi, masih macam tu kan. Nak jatuh, belum jatuh. Ini macam mana ustaz? Dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tukang muazzin itu belum sampai waktu dia pergi azan. Atau dia dah ada jadual, tapi jam dia tu jam zaman dulu tu kan. Dia tak betulkan. Pakai bateri dia dah lemah, terlebih ke terlajak, dia tak betulkan bateri dia. Itu kesalahan muazzin. Sebab itu saya dah usulkan, saya harap Jabatan Agama Islam JAIS, bahagian masjid dan kerjasama dengan Jabatan Mufti Negeri Selangor, mula membuat kursus kepada semua Bilal. Di Morocco, hampir semua Bilal dilatih ilmu falak. Wajib. Sebab apa? Sebab jam ni penting. Koma salah jam ni habis. Koma tak boleh harap jam mesin yang beli yang ada banyak waktu solat kan. Tak boleh percaya. Kadang-kadang pun tak accurate. Sebab apa? Sebab benda tu teknologi yang manusia buat kadang-kadang tak accurate. So kita kena ada Bilal yang dia tu tahu kiraan mana yang dia nak pakai. Dia kena ada ilmu falak. Ini. Dia kena kursus. Kami buat kursus. Saya memang belajar ilmu falak. Di Indonesia memang saya di pondok ada 2 pelajaran falak, kitab falak penting yang wajib selain yang sunat. Ini ada. Di universiti ada 2 pelajaran lagi yang wajib. Kerana setiap lulusan syar'i dia terdedah kepada menjadi kadi. Kadi ini kena tahu nak angkat sumpah orang yang melihat anak bulan, nak angkat sumpah orang yang buat waktu solat. Itu dia kena tahu. Kalau dia tak tahu macam mana dia nak terima sumpah orang. Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya belajar. Di Morocco, semua Bilal diajar. Terutama masjid-masjid utama di setiap bandar. Masjid Jami' dipanggil. Di Malaysia ni, di Selangor ni belum. Saya rasa sudah waktunya. Nanti kita usulkan perkara tersebut. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lepas tu, kalau itu kesalahan daripada Bilal, masyarakat di satu kampung buka puasa belum masuk waktu, tersalah, wajib qada. Wajib qada. Dia tak boleh dikira
Dikira macam mana? Ada orang puasa, dia terlupa dia makan. Kan? Nabi kata makfu. Teringat dia berhenti. Dia tak boleh kira macam tu. Sebab apa? Dia makan tu sebab dia lupa dia puasa. Ini tak. Ini dia ingat dia sedang berpuasa. Dia niat berbuka kerana dia sangka dah masuk waktu salat. Waktu maghrib. Tapi ternyata belum masuk waktu maghrib. Istilah dia orang yang bertaklid pada perkara yang batil. Tak sah puasa dia. Dia batal. Maka wajib untuk dia qada. Begitu juga orang yang dia tak tahu dah azan ke belum. Tak apalah, Allah Maha tahu, aku makan je dulu. Lepas makan baru dengar azan. Tak apa, hanya Allah yang tahu keikhlasan aku beribadat. Pun ada yang macam ni. Kita ajar kat dia tak sah tu, kena qada. Hanya Allah yang boleh menghukum saya, bukan kamu. Ya Allah. Saya kata, ya terserah engkau kan. Nak cakap macam mana. Tapi ada yang macam tu. Saya kata ni kena qada. Okay. Kedua, ada kesilapan. Bukan kesilapan orang yang mencerap. Yang dia duduk kat atas bukit. Dia tengok matahari itu masih tinggi. Dah dengar azan. Dia kata apa? Dia kata tu belum jatuh daripada ufuk tu. Sebenarnya bila dia naik atas gunung, azan tu suara dari masjid kat bawah. Masjid tu bila dia berdiri dah jatuh ufuk. Matahari dah jatuh bawah ufuk. Sebab orang tu naik gunung dia kena tambah 1 minit. Lepas tu dia pergi kritik orang yang kat bawah. Tak boleh lah. Itu orang tu tak salah. Kan? Engkau duduk kat atas gunung, memanglah kau kena tambah 1 minit. Tu kadang saya kena ajar. Sebab orang yang tak belajar falak ni kadang dia menghukum tanpa ilmu. Contoh dia apa? Beberapa tahun yang lepas, waktu mufti wilayah Datuk Lokman, kan, saya bersama Datuk Lokman, saya dijemput ke mencerap di Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur. Saya naik atas Menara Kuala Lumpur, tu tinggi. Kita nak mencerap anak bulan. Kita tengok matahari. Sekali kita dengar masjid-masjid tu semua dah berkumandang. Masjid Jamek Kampung Baru, Masjid Jamek, Jalan Masjid Jamek tu, Masjid Jamek bunyi azan. Dah azan. Ada yang dah mula nak agak. Kita dah ingatkan, kita atas menara tambah 1 minit, tahan dulu, jangan makan. Bagi tahu suara, jangan makan dulu, tunggu azan habis. Tambah 1 minit. Sebab apa? Kita dekat atas menara. Ini. Sebab atas menara dia macam ni. Ufuk matahari tu belum jatuh daripada ufuk. Lepas tambah 1 minit baru kita buka puasa. Pakar falak semua akan mula tengok dekat teropong dia tak berhenti. Saya melihat Saibul Samahah mantan Mufti Perak. Iaitu Samahah Datuk Seri Wan Zahidi Wan Teh. Itu cara cerapan anak bulan yang paling sesuai. Jadi waktu itu dia tanya ahli falak berapa lama hilal di atas ufuk. Tok, 12 minit tok. Dia kata itu. 12 minit. Memang 12 minit lah Datuk Seri Mufti tengok. Tunggu 12 minit dia tengok. Sampai nampak anak bulan. Tak nampak, tak nampak. Nampak, nampak. Dia kalau boleh dia tak nak alih kepala. Kalau penat dia keluar sikit dia tengok balik. Tengok anak bulan. Supaya apa? Supaya pastikan anak bulan tu betul-betul ada atau tak ada. Dia tak macam ada saya tengok kat dalam gambar dekat negara kat barat sana. We are sighting the moon. Duduk sini dekat depan ada teleskop dari jauh. There's the moon. Mana boleh dapat macam ni tuan-tuan? Kita tengok gambar pun mana ada bulan tu. Tak ada pun. Siapa yang pergi bercerap? Duduk berfoya dapat duit berjuta. Tapi tengok apa tak nampak apa-apa. Kan? Itu kan. Datuk Seri Wan Zahidi Wan Teh tu. Saya tengok, ini cara. Contoh cara melihat anak bulan yang betul. Dia tengok saja tak berhenti. Penting. Sebab apa? Kalau memang tak ada anak bulan, kita tengok selama 12 minit, kita boleh cakap tak ada anak bulan. Kalau ada orang kata, saya nampak tu, kat mana saya nak cari ni? Contoh dia sebelah dia kata,
Tok, saya nampak. Aku cari tak jumpa ni. Kat situ Tok, berapa derajat? Kita boleh tengok. Sebab apa? Kita ada alat. Sekarang lagi lah. Zaman saya dulu kita pakai window. Tahu window? Window ni tingkap. Tingkap ni kita buat. Kita letak ufuk. Ni kita boleh tahu berapa derajat. Kan, dia boleh tengok. Dia kata 3 derajat atas ufuk, elongasi 6.4. Kita boleh kira dah. Set. Kat sini. Tak ada pun. Pakai teropong kat situ. Tak ada pun. Kan? Ada tak? Tak ada. Semua pakar tak ada. Kau seorang je nampak. Boleh percaya ke tadi? Tengok balik. Alah tu. Bukan tu. Ini contoh dia. Kita boleh tahu dia pun tak nampak ada bulan. Kalau dia nampak. Ni contoh dia. So kena hati-hati. Tapi dah zaman sekarang. Orang awam mana nak pergi Ustaz. Nak buka puasa. Tengok jam je lah Ustaz. Tunggu azan. So Imam Bilal kena pastikan Bilal tu azan tepat waktu. Kalau nak delay sekejap pun tak apa. Ihtiyat. Supaya tak tersalah. Nak puasa ada imsak. Pagi tadi ada imsak. Ustaz, imsak tu ada ke? Rasul tak pernah ajar imsak. Ada. Hadis dia ada. Apakah wajib? Kita tak kata wajib. Namanya imsak itu ihtiyat. Hati-hati. Berapa minit sebelum azan subuh, dah gosok gigi, dah siap, dah prepare, dah tak makan dah. Dah bersih dah, tak adalah nasi tersimpan kat situ kan, sedut-sedut masuk pun kan batal. Koma dah siap bersih, dah ready dah. Saya dalam keadaan puasa. Azan je subuh. Mula solat sunat sebelum subuh, solat subuh, tadarus Quran, dan lain-lain. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bulan Ramadan. Menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan lagi. Selain daripada itu adalah berhubungan siang hari. Ini dia boleh kena kafarah uzma. Kafarah uzma tu apa? Kafarah uzma adalah dia kena puasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan. Diperuntukkan bagi lelaki yang berhubungan dengan isteri dia pada hari di siang bulan Ramadan. Berarti dia kena qada, dia bukan qada saja, dia kena bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Ni kalau terbatal dia kena start balik dari awal. Berat padan muka. Sebab apa? Ini adalah bulan Ramadan, siang tu dia kena berpuasa, berlatih untuk berpuasa. Bagi perempuan yang haid, dia memang ada izin untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dia janganlah zahirkan untuk dia makan di depan orang. Koda orang yang berpuasa pula, suami dia berpuasa, dia ni sedap makan. Jangan. Ada orang terlupa niat Ustaz. Malam tadi wallahi Ustaz saya terlupa niat. Ya Allah, macam mana? Engkau tidak berpuasa, jawapan dia. Boleh makan lah Ustaz. Dia kena wajib menahan diri dari makan dan minum atau lain-lain. Macam dia berpuasa. Walaupun dia kena qada. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Kecuali dia kata apa? Dia dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa dia termuntah. Ini bab lain. InsyaAllah ni semua dah tahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu Imam Ghazali mengajarkan bahawa lazim daripada orang yang tidak puasa tadi. Ada baginya qada, ada baginya kafarat. Maksud dia ada baginya fidyah. Kalau yang qada, perempuan haid tak puasa qada. Perempuan orang lelaki dia uzur, sakit, dia tak puasa sebulan penuh, dia wajib qada. Kalau dia uzur. Tapi kalau perempuan dia tak puasa 30 hari. Sebab apa? Dia risau dengan bayi dia yang ada dalam perut dia. Contoh dia,
atau dia menyusui anak yang dia takut kalau dia puasa kualiti susu dia tak ada sehingga dia tak kenyang, bayi dia tak kenyang. Dia takut anak dia, nyawa anak dia at risk. Sebab itu dia tak puasa. Maka dia wajib qada dan kena bayar fidyah. Bayar fidyah 1 hari 1 mud. Hitungan negeri Selangor ni saya tak ingat, RM2 lebih kot. Maksimum tu RM6.40 seingat saya lah. Bayar kat mana? Cuma bayar ke Majlis Agama Islam Negeri Selangor. MAIS. Dia MAIS ni dia kena salurkan hanya kepada fakir dan miskin. Dia tak boleh guna duit fidyah untuk selain fakir dan miskin. Asnaf fisabilillah tak boleh. Asnaf mu'alaf tak boleh. Kalau saya nak bayar ke orang miskin direct, boleh ke tak? Boleh. Tapi kena pastikan dia betul-betul miskin. Jangan jadi scammers pula. Bayar ke scammers tak boleh. Contoh dia. Ada orang pakai compang-camping. Saya miskin, tolong sedekahkan kat saya. Kita pun okey, aku bayar fidyah kat dia lah. Bayar fidyah. Dia ambil duit tu, dia masuk poket. Dah tengah malam dia balik, dia pergi kat satu tempat bawah jembatan, tukar baju cantik, balik rumah dia teres. Ada kereta. Ini nama dia sindiket. Ni macam mana tak sah fidyah kita. Tak sah zakat kita. Tujuan kita bayar ke asnaf, kita bayar ke amil, bayar ke ulil amri, supaya apa? Sekiranya yang salah tasarrufkan itu majlis agama, dia yang beban. Tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah lepas kewajipan kita. Sebab apa? Sebab dia otoriti yang berkewajipan mentasarrufkan zakat kita. Yang mentasarrufkan kita punya fidyah dan lainnya. Tapi sekiranya kita bayar sendiri kepada orang miskin, ternyata dia itu tidak miskin. Kita yang bertanggungjawab, salah sangka. Saya kena tipu Ustaz. Siapa suruh kau pergi bayar kat situ? Sebab itulah kita bayar kepada Lembaga Zakat Selangor bagi zakat. Kalau fidyah, bayarnya ke Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Boleh jelas kan? Ini kenapa kita bayar fidyah melalui jalur tersebut. Senang je puan-puan, hajah-hajah nak bayar hutang puasa ni. Saya dah 10 tahun Ustaz tak bayar ni. 15 hari saya ingat tu. Zaman saya tu 15 hari kali 10 tahun. Aku mengkali dah. Nak tahu detail nanti kali dengan saya kalikan. Sebab saya sebelum puasa hari tu, lebih daripada 10 perempuan duk minta tolong saya nak bayar. Saya nak bayar kat ustaz. Jangan. Buka app saya bagi website. Cuma saya kirakan dia berapa hari nak kena bayar. Ada satu memang cuba-cuba tak boleh. Saya lah fill in kan form tu, saya bayar. Dia bayar kat saya bayarkan on behalf. Depan dia lah saya tu. Dia makcik tu dia tak reti nak masuk kan. Saya tolong dia. Kesian dia, saya tolong dia. Ni. Dia boleh, dia kena bayar fidyah. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Tapi kalau kafarah uzma, dan dia kena bayar kafarah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Wa amal imsaku baqiyatin nahar. Okey. Dan orang yang tak puasa tanpa uzur atau ni, dia kena tahan puasa sampailah habisnya waktu siang, masuk waktu maghrib. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Adapun sunat puasa, ini banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang iaitu mendahulukan sahur. Mentakhirkan sahur, mengawalkan buka. Maksud takjil tu apa? Kalau dah azan, kita yakin dah azan, kita buka dengan makan kurma, minum air sebelum solat. Kan? Termasuk sunat meninggalkan pakai siwak setelah zawal, setelah zuhur. Zuhur tu kita dah tak pakai bersiwak. Kan? Banyak bersedekah.
Termasuk daripadanya apa? Kalau Imam Ghazali, kita orang Melayu bayar zakat tahunan kan, zakat harta. Saya simple je, bulan Ramadan. Memang takkan lupa bayarlah. Tuan-tuan pun boleh ikut saya lah. Saya akan kira harta semua bulan Ramadan. Harta yang statik. Harta ni maksud duit yang statik lah. Kan? Mas. Zakatul mal dia panggil. Zakatul mal, zakat harta. Statik saya setahun cukup haul lebih nisab berapa? Saya akan bayar 2.5% daripada dia pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan boleh. Sebab apa? Dah lah bulan Ramadan. Kita bayar zakat yang wajib. Tambah pula yang sunat pun tak apa. Selain zakat fitrah. Saya dimaklumkan oleh Majlis Agama Islam, Lembaga Zakat Selangor. Lembaga Zakat Selangor kata, orang Selangor ni masih banyak yang membayar hanya di bulan Ramadan, iaitu zakat fitrah sahaja. Saya tanya, biar betul. Jadi dia tak bayar zakatul mal? Tak. Saya anggap, tak. Mungkin dia miskin. Takkanlah dia miskin. Gaji dia besar. Kalau gaji besar, isteri 4 susah lah. Anak 5, 6. Ni susah juga. So, pagi makan pagi, kais pagi makan pagi, kais malam makan malam. Habis tak ada harta dah. Gaji 10,000, end of the month dah zero dah. Itu dia dah lain. Dia bab lain. Tuan-tuan. Kita kena faham situasi orang macam tu. Tapi kalau ada simpanan, menyimpan, dia simpan cukup nisab, cukup haul, maka dia kena bayar zakat. Dia ada emas jongkong, simpan kat rumah lebih daripada, kalau tak salah nisab dia adalah 88 gram atau 100 gram, saya tak ingat kan. Jumlah dia tu saya tak ingat, kena rujuk ke Lembaga Zakat Selangor. Berapa taraf dia simpan emas yang disimpan. Kan sekarang banyak orang simpan dinar emas. Wajib bayar. Tak bayar, itu adalah pintu kepada api neraka, tuan-tuan. Sama macam tak solat. Dah tak bayar 10 tahun, kena qada bayar. Qada bayar. Ini, itu. Tak boleh lari, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadar afidakumullah. Itu zakat emas. Okey, ada yang tanya saya zakat perhiasan. Ada yang kata zakat perhiasan kena bayar. Kalau pakai tak payah bayar. Perempuan ada gelang, ada anting-anting, rantai. Itu tak bayar-bayar kalau pakai. Jadi saya pakai macam ni, Ustaz. Hari ni pakai ni, besok pakai ni, lepas tu pakai ni, tukar. Tak apa, semua tak payah. Ya. Tapi Ustaz, dia punya rantai emas, siwar bahasa Arab dia panggil. Rantai emas dia, loket emas dia tu 3 kilo, Ustaz. Jangan cakap. Saya kena. Ada datin mana ni dari Kelantan ni, pakai emas jadi. Pakai emas jadi tak tipu aja. Cincin emas dia 1, 2, 3, 4 penuh. Datang jumpa saya macam ni je. Aduh. Dia kata, Tuan Rila, Datuk Seri, Puan Seri ke apa. Saya kata, ni wajib bayar ni. Sebab apa? Dah lebih dari uruf. Berat dia tu bila dikira. Cincin tu taklah kan. Tapi kalau lebih dari uruf kena. Sebab dia lebih dari uruf. Yang dia pakai tu lebih dari uruf. Contoh dia 1 rantai 2 kilo. Dia kata, saya sengaja buat rantai ni 2 kilo supaya tak bayar zakat. Supaya saya ada banyak emas. Kan dia buat rantai. Lepas tu digantung jongkong tu. Jongkong tu sahaja dah 800 gram. 800 gram berat tu. Besar. Gantung. Supaya tak bayar. Saya kata tak, itu lebih dari uruf. Orang tak pakailah macam tu. Kena bayar zakat. Itu kena bayar zakat. Itu nama dia zakat perhiasan yang lebih daripada uruf. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Ini kena faham. Okey. Jadi hadirin wal hadir hafizakumullah, kena bayar zakat. Ini adalah beberapa kesunatan puasa.
Saya tak ingat saya sampai pukul berapa. Dah habis. Saya sikit nak tutup sebelum Q&A. Kira habis nanti, habis Q&A tu pukul 11 lah. Tapi saya penutup sikit. Cuma puasa batin. Dia ada puasa zahir, ada puasa batin. Imam Ghazali kata. Imam Ghazali kata dekat sini, puasa batin ini terbahagi kepada 3 golongan. Satu, puasa orang awam. Dia tidak ada unsur batin. Orang awam ni dia puasa tahan lapar, dah. Kan? Tahan lapar cukup syarat rukun, khalas. Ada yang siap puasa, bulan puasa, lepas subuh dia tidur. Bangun solat zuhur, dia tidur balik. Masuk asar, dia masak. Azan, dia makan, tak ngaji, tak apa. Macam tu je lah hidup dia. Siang, pagi, malam hanya makan, tidur. Maka dia puasa orang awam. Tak apalah orang awam. Kan? Tak kira lah, kesian kat dia. Tapi dia ada puasa al-khusus. Dia panggil puasa golongan elit. Orang elit ni apa? Orang yang soleh. Orang yang wara'. Orang yang soleh. Ini puasa para ulama' dan solihin. Kita nak minimum kita berada pada derajat ni. Takkan umur kita dah 50, dah 40, dah 60, dah 70 puasa masih puasa orang awam. Kita nak puasa kita at least ada quality. Quality dia macam mana? Quality dia adalah kita berpuasa, puasa lidah, puasa telinga, puasa mata, puasa tangan, puasa kaki. Paling susah puasa lidah. Tak ngata orang, tak mengumpat, tak marah, tak tengking, tak mencarut dan lain-lain. Banyak bersabar. Dan bukan hanya lidah saja, jari. Zaman sekarang ada orang dia tak banyak cakap tapi dia bab ni nombor 1. Hatta bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak. Inilah waktunya kata aku berpuasa. Aku berpuasa. Kan? Orang kata tulis aku berpuasa. Ini shaim. Khalas. Ada pula puasa apa? Telinga. Dia tak cakap tapi dia suka mendengarkan gosip. Inilah waktu untuk tutup telinga. Contoh dia apa? Dekat television. Kamu buka infotainment. Infotainment ni paling bahaya. Melodi TV3. Selalu ada suara dia berubah suara. Menurut itu dia telah ini artis tu, ternyata dia ini artis tu dia bercerai, artis tu dia berkahwin 2, artis tu ni gaduh suami isteri. Ini semua kena dia tutup televisyen. Mendengar pun dah dosa. Kan? Hadirin wal hadirat. Menurut mazhab Sufyan As-Sauri, puasanya batal. Sufyan As-Sauri, guru Imam Syafi'i. Sufyan As-Sauri ni batal. Imam Syafi'i tak batal. Tapi Sufyan As-Sauri batal. Maksud dia apa? Orang yang umpat, orang yang mendengar umpatan, lepas raya dia kena qada 1 hari. Macam tu tuan-tuan. Hadirin wal hadirat. Puasa kaki anggota. Pergi tempat-tempat maksiat tak boleh. Hari puasa, inilah dia pergi main game sana, ni. Hari puasa ni lah dia pergi melepak dan lain-lain. Tak, ni kena tahan diri. Atau mata, hari puasa lah sengaja pergi, bahasa Indonesia ngabuburit. Petang-petang jalan-jalan. Kenapa nak jalan-jalan? Kan, bersia-sia, kenapa? Situ banyak wanita cantik. Tak boleh. Inilah mata pun kena puasa. Hadirin wal hadirat. Peringkat ketiga adalah puasa golongan elites among the elites. Elites among the elites apa? Puasa golongan yang elit dari kalangan elites. Khususul khusus. Puasa khususul khusus ni macam mana tuan-tuan?
Mereka ni kalau dah masuk Ramadan, tak buat perkara melainkan hanya kerana Allah SWT. Tak buat semuanya kerana hanya kepada Allah. Dia ibarat Ramadan ini menjadi asbab dia tambah rindu. Dia habis Ramadan, dia teringin nak Ramadan lagi. Kita ada tak rasa macam tu? Wah, dah habis Ramadan, Alhamdulillah, Ramadan dah habis. Boleh relax lah aku setahun ni, relax. Tahun depan lagi jumpa Ramadan, kena puasa balik. Kita tak sampai macam mereka. Dema ni, ya Allah, siang, pagi, malam tak berhenti. Baca Quran, tak berhenti. Dah habis Quran, baca selawat. Dah habis selawat, zikir. Duduk dalam masjid ni, diorang suduk masjid. Lebih-lebih lagi 10 hari terakhir. Iktikaf di masjid. Suluk di masjid. Tak bawa orang nak cakap, tak nak cakap. Orang nak ni, dia tak nak. Dia zikir je, duduk je masjid. Tak macam sekarang. Orang iktikaf, sembang. Iktikaf, sembang, gosip. Sebab itu golongan tasawuf, diorang bersuluk di 10 malam terakhir. Pondok saya mula mengaji akhir Syakban, masuk Ramadan, sampai 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan habis ngaji. Sebab apa? Bagi peluang pada pelajar-pelajar untuk iktikaf. Kami yang kelas-kelas tertentu, bulan Ramadan ni memang tak balik. Duduk dekat pondok. Sebab apa? Syawal nanti, 15 Syawal kena bagi mahar hafalan. Hafazan kita. Kan ada silibus-silibus yang kena hafal. So hafal tu 500 bait contoh dia. Kalau 1000 bait, 3 bulan, 1 hari 10 bait, 3 bulan 1000. Setiap hari 10 bait, 10 bait, 10 bait. Jadi apa kami buat? 3 bulan sebelum Syawal, masuk Rejab je, tutup semua benda, tak buat apa-apa kecuali menghafal 10 bait. Macam tu. Dekat pondok, tak buat apa-apa. Kalau mengaji untuk tenangkan fikiran sahaja, basuh hafal. Kitab 1-2 cukup dah. Tak mengaji yang lain dah. Sampai. Jadi kalau iktikaf tu, kita double. 20 bait sehari. Satu waktu solat, kan? Satu waktu solat 5 bait atau 3 bait hafal. Habis je Ramadan, Syawal, Raya, tak rest. Sampai 15 Syawal, kita 1000 bait dah hafal. Kita bagi, kita tasmek, kita bagi. Tasmek, ustaz masukkan dalam daftar, budak ni dah hafal 1000 bait. Khalas, lulus. Baru dalam kelas tu kita dah hafal, relax. Budak-budak lain belum hafal, kita dah relax boleh. Itu cara dia. Jangan membazir waktu. Malaysia terbalik. Ramadan je, Syawal je, balik 2 bulan, 2 bulan main game. Tak usah nanti ayah nanti balik Syawal dah nak kena hafalan. Rugi. Rugi. Patutnya time Ramadan ni lah kita banyak menghafal. Baik, insya-Allah saya iktifakkan sekadar ini. Kalau ada salah silap saya mohon maaf, saya buka Q&A. Testing this. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof. Madya Datuk Dr. Aiman Al-Akiti atas perkongsian yang penuh dengan ilmu, hikmah serta pengasihan rohani sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, majlis kini membuka ruang untuk sesi soal jawab. Jadi dipersilakan kepada siapa yang ingin bertanya, boleh ada kita sediakan mic di situ di tengah. Kalau tak tahu nak pakai mic ni. Okey boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekiranya ada seorang, dia daripada muda, dia tak pernah berpuasa. Bila dia dah umur tua, baru dia sedar yang sepatut berpuasa ni, dia cuba nak ganti puasa. Disebab kesihatan dia tak mampu nak puasa dan dia tidak mampu untuk bayar fidyah sampai dia meninggal dunia. Soalannya, ada waris dia terpaksa bayar fidyah untuk dia, tapi waris dia pun tidak mampu sebab dia tinggal puasa terlalu lama. Sebab kalau tak puasa kena double kan, yang saya faham. Macam mana kan itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Puasa ni wajib. Bila dia tak puasa tanpa uzur, dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Kalau dia tak qada juga, dia kena double terus. Okay, saya bagi contoh lah, 30 kali 10 tahun. Kalilah 10 tahun. Itu jumlah hari dia kena qada. Bukan qada, dia kena fidyah. Qada dia 30 hari, dia akan bertambah selagi dia tak puasa. Kalau dia puasa, benda tu berhenti. Tapi fidyah tetap kena bayar. Okey? Lebih kurang macam tu. Terlalu banyak. Fidyah ni sebenarnya tak baik, tak mahal. Fidyah ni RM2 kalau tak salah sehari. Kalilah berapa? Tak banyak. Okay. Contoh. Ustaz, tapi dah terlalu banyak ni, dia memang tak mampu. Dia memang miskin dah. Lepas tu dia meninggal. Ini macam mana? Memang waris dia boleh fidyahkan untuk dia. Bahkan mak waris dia boleh puasakan untuk dia. Tapi tak mampu. Boleh fidyahkan untuk dia. Yang kena fidyah lah. Yang kena puasa. Okay. Tapi tak mampu. Bila dah semuanya tak mampu, waris pun dah tak mampu, semua waris pun dah tak mampu, benda tu kita terpaksa serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dia hamba yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je lah kita boleh harap. Hadirin wal hadirat. Walaupun hakikatnya seolah-olah dia masih menyimpan tanggung. Hutang dengan manusia tak langsai kalau kita tak bayar. Hutang dengan Allah juga tak langsai kalau kita tak bayar, tapi semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, sekiranya waris dia mampu, contoh, tapi waris dia tidak nak bayar, adakah tanggung itu ditanggung oleh waris dia? Kalau si mayit itu meninggalkan wasiat, dia kena buat sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan syarak, 1/3 daripada harta dia, atau hutang dia dan lainnya, kan? Dia terkah. Kalau memang dia nak bayar, guna untuk bayar, dia kena buat. Waris dia tinggalkan harta untuk dihaji, dia wajib tunaikan untuk lakukan haji tersebut. Tapi sekiranya warisnya tidak mewasiatkan, contoh dia itu adalah sukarela daripada ahli waris. Si mati tidak mewasiatkan, tidak apa. Contoh dia, Polan ni memang tak peduli pun. Anak dia merasa peduli, anak dia buat. Semoga sampai pahalanya dan menunaikan perkara tersebut. Itu macam tu. Tergantung kepada Allah SWT, Allah terima ke tidak. Semuanya tergantung kepada Allah SWT. Kita hanya usaha. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul?
Bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya diorang dah letak, sebab saya tak ingat exactly fatwa dia, tapi dah ada fatwa. Ibarat dah ada dalam 20 atau 30 meter. Ya, tinggi. Itu dah perlu untuk seorang itu tambah 1 minit. Cuma detail tu saya kena buka kitab balik. Bukan kitab saja, dia dah ada fatwa dah. Kami di panel pakar Falak Jakim waktu itu dah bincang ketinggian tersebut. Contoh dia macam ni je. Menara KL tu dah kena tambah 1 minit. Menara KL dah kena tambah 1 minit. Menara Merdeka 108 nama dia. Menara Merdeka kalau tak salah tambah 2 minit. Yang paling tinggi. Paling atas. Dan kami dah buat taklimat perkara tersebut. Tu berapa meter saya tak ingat. Setahu saya dah 30 ke 50 meter ke 100 meter. Okay. Maaflah saya tak dapat nak ni. Paling ikhtiat yang duduk kondo tinggi tu tambah. Terutama yang duduk kondo tinggi. Bahaya juga tu. Saya rasa fatwa tu kena cepat-cepat war-war tu. Dah lama dalam sirkulat panel pakar Falak. Falak dah lulus. Syariah belum masuk. Kalau dah masuk, dia kena masuk MKI. Lepas MKI, dia kena fatwa ke negeri-negeri. Tak apa, nanti minggu depan kami ada mesyuarat fatwa. Selangor saya suruh masukkan dalam mesyuarat fatwa untuk keluarkan fatwa bab tu, insyaAllah. Terima kasih. Ada next? Okay, insyaAllah ada lagi soalan? Kita buka. Kalau tak ada, saya sendiri nak bertanya. Ada 4 soalan yang ada saya dapat daripada WhatsApp dan sebagainya. Yang satu soalan pertama sekali, tadi doktor ada sebut berkaitan dengan puasa ni adalah ubat kepada penyakit hati. Jadi Penyakit bagaimana apa? pula kalau kita jumpa orang kuat berpuasa tapi kita tengok penyakit hatinya pun kuat juga. Itu apakah faktor-faktornya? Okay, bismillah. Soalan pertama, Ustaz kata tadi penyakit hati ubat dia adalah puasa. Tapi dia puasa je tapi masih ada penyakit hati. Ni macam mana? Faktor dia apa? Berarti orang itu apabila dia berpuasa, dia tidak niat puasa itu untuk riyadhah diri dia. Riyadhah diri dia itu apa? Bukan riadah, berolahraga. Tapi mengolah jiwa tu tak ada. Ini namanya sama dengan orang solat, datang masjid, tapi tidak, ibadah itu tidak memberi kesan pada dirinya. Imam Ibn Athaillah Sakandari mengatakan orang seperti ini bila dia ibadat, niat dia dah tak betul. Apabila diibadat, ibadat itu kosong daripada tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Apa hubungan tauhid dengan ibadat? Ada hubungan. Jadi kalau orang yang tidak menjiwai akidah, dia hanya tahu kognitif, dia macam orientalis. Orientalis boleh percaya. Hujah-hujah Islam ni solid. Ini agama yang betul. Tapi kerana dia tidak menjiwai keesaan Allah, kebenaran Nabi Muhammad, dia tak peduli nak masuk Islam. Kognitif dia kata, yes, it is the true religion. But the heart does not follow. Why? Sebab dia tidak menjiwai. Ini perlunya ilmu tasawuf, bab tauhid. Ilmu tasawuf. Kitab Ihya tadi ada kitab tauhid. Bila dia mengaji ilmu tauhid, kitab tauhid, dia akan menjiwai. Maksud menjiwai macam mana? Kita tidak beribadah ini melainkan kerana Allah SWT. Hatta kita beribadah, kalau kita sangka kita yang berpuasa, hebat aku boleh puasa Daud. Saya dah puasa Daud 10 tahun Ustaz. Wah. Itu kata Ibn Athaillah Sakandari, la tafrah, janganlah engkau bangga, rasa bahagia dengan ibadah yang engkau rasa engkau lakukan. Fal yafrah, maka dia sepatutnya berbangga dengan takdir Allah yang melakukan, mentakdirkan ia untuk ibadah. Dia patutnya mensyukuri Allah kerana dia ahli ibadah. Bukan dia rasa dia bangga kerana dia ini beribadah.
Dia patut rasa bangga, masuk mensyukuri, ya Allah aku bersyukur padamu. Engkau takdirkan aku boleh berpuasa. Kau takdirkan aku boleh tahajud. Kau takdirkan aku boleh tarawih. Kau takdirkan aku cinta masjid. Sekarang ada semalam, hari Khamis. Saya terkejut ada soalan dekat dalam IKIM FM. Jadi ada orang-orang yang mengajar motivasi. Dia ajar masyarakat ni, kita kena ada self-love. It is not selfish, it is self-love. Pertama kali saya dengar. Sebab saya tak pernah dengar motivasi ni, saya tak pernah. Dulu adalah darjah 6. Dr. Fadilah Kamsah ajar saya dulu. Tapi saya tak pernah dengar. First time, self-love. Dalam Islam, itu nama dia apa? Itu namanya ujub. Selfish itu nama dia ananiah. Tak boleh. Self-love pun tak betul. Itu nama dia ujub. Cinta diri sendiri itu ujub. Kita patutnya cinta Allah, betul. Kita patut cinta Allah. Cinta Rasul. Bayangkan para sahabat zaman dulu bila ditanya, taraf cinta engkau kepada Rasul, fida'u abi wa ummi ya Rasulullah. Iaitu apa? Tebusanku, bondaku dan bapaku ya Rasulullah. Dia punya tebusan dia tu nyawa dia, nyawa ayah dia, nyawa bapa dia, semua dia. Hadirin mohon hadirat betul. Sekarang ni dah terbalik kot. Sebab tu saya kata kepada orang-orang motivasi ini, kalau dia tidak ada ilmu agama yang cukup, tak boleh lah. Bahaya. Hadirin wal hadirat abidam. Baik. Next. Seterusnya berkaitan ikhlas, Doktor. Bagaimana untuk kita tahu kita ikhlas melakukan baik kebaikan kerana Allah? Sebab kadang-kadang kita terungkit. Itu soalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kita nak tahu kita tu ikhlas? Kadang kita terungkit. Macam ni je. Bila kita terungkit, kita istighfar. Tidak ada yang boleh tahu kita tu ikhlas melainkan diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat murni kerana Allah, tak ada akan tahu melainkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ungkit, berarti kita sebut benda tu pada orang lain. Itu sudah menjadi alamat kita tidak ikhlas. Jadi satu-satunya cara adalah kalau kita terungkit, lidah ni kadang tak bertulang, keluar juga. Istighfar terus. Istighfar. Istighfar. Ini yang paling baik, insya-Allah. Okey. Okay, soalan yang ketiga, ni di luar topik sedikit. Ni satu masalah Persatuan Penduduk. Mereka ni ada mengambil servis security dan membuat bayaran bulanan kepada servis security itu sebanyak RM9,000 sebulan. Tapi persetujuan ini tidak dilakukan secara proper, tidak ada surat, hanya berbincang melalui grup WhatsApp sahaja. Jadi apakah hukum bagi orang yang enggan membayar servis tersebut untuk Persatuan Penduduk itu? Di dalam Persatuan Penduduk itu ada orang yang dia tak nak bayar, dia tak setuju dan dia tak nak bayar. Dia tak setuju dan dia tak nak bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia tak setuju, dia tidak ada dalam kontrak. Sebab akad duniawi ini tergantung pada kontrak. Kalau dia tak setuju, maka tidak adalah kontrak baginya. So yes, dia tidak dibind untuk bayar. Tetapi dia ada efek dia. Means dia tidak bolehlah mendapat jasa tersebut. So this is the issue. Dia tidak boleh dapat jasa tersebut. Kalau dia mengambil jasa tersebut, ini namanya ghasab. Ghasab itu adalah apa bahasa Melayu dia, mengambil tanpa hak, menggunakan tanpa hak. Itu bahaya. Dan lebih baik, lebih-lebih bab security. Ada yang pandai, rumah dia tepi hujung sekali, memang jaga tu duduk situ. Jaga tu duduk situ. Dia memang tak nak bayar lah.
Sebab apa? Orang dia tak bayar pun bebas jaga tu duduk situ, bebas selamatlah rumah dia. Cuma kita tak nak jadi selfish. Kan, kita tak nak jadi selfish. Kalau orang tu banyak-banyak semuanya bayar, dia pun bayar, tak berat mana. Betul ke tidak? Tak berat mana. So janganlah kita jadi selfish. Jadi lebih baik kita bersama-sama. Kan? InsyaAllah rezeki itu tak ke mana. Kalau tak nak semua, biar semua tak ada. Kalau semua tak ada, sini masing-masing lah. Dah kena rompak bau badan muka. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Saya terus terang, perumahan saya memang tak dijaga. Bukan kita tak nak, sebab kita kecil. Taman rumah kami ni hanya 9 ke 10 buah. Kalau 9,000 sebulan, mahal lah kami nak bayar kan. Jadi nak tak nak, kita tak adalah jaga. Tapi kita terpaksa, saya lah terpaksa pasang sekom tu. Yang automatik tu ada, sebab selalu bersafar. Kita tak nak benda tak baik terjadi. Ada orang pertikaian, kenapa nak pasang membazir sini selamat? Tak apalah, itu urusan saya. Saya sendiri kan. Orang tak nak terima, tak apa, itu urusan saya. Sebab saya yang bayar, saya guna untuk diri saya. Untuk keamanan saya. Saya, walaupun rumah saya tak ada harta, tapi banyak kitab dalam tu. Pencuri tak curi kitab. Memang pencuri tak curi kitab. Tapi kalau dah masuk seriau juga, betul. Dalam kat Kuala Lumpur ni macam-macam boleh terjadi. Tapi cuma itu saya nasihatkan, kalau boleh satu taman, kita jangan jadi selfish. Kita nak hidup biar rukun tetangga itu kuat. Hadirin wal hadirat. Okey, insya-Allah. Kita untuk soalan yang terakhir. Dalam kitab I'anatul Talibin, dia ada sebut keutamaan zat ibadat bagi solat tu, yang pertama jemaah, kedua khusyuk, ketiga waktu dan keempat tempat. Adakah kaedah ini boleh digunakan untuk semua jenis solat termasuk solat jenazah? Sebab kalau kita tengok dalam kitab Mahalli Syarah Minhaj, sebut solat jenazah ni lebih utama berbanding solat fardu, bahkan solat Jumaat. Dia bagi gambaran sekiranya bertembung di antara solat jenazah dan solat Jumaat, solat jenazah dahulu baru solat Jumaat. Tapi timbul sedikit permasalahan, kalau kita solat jenazah dahulu, menyebabkan orang yang solat tu sikit, jemaah dia sikit. Tapi kalau kita lewatkan sedikit selepas solat Jumaat, jadi banyaklah orang yang bakal solatkan, dan kita pun tengok dalam fadilat solat jenazah ni, makin ramai yang menyolatkan, makin baiklah. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi ni, Doktor? Okey, bismillah. Mudah cerita dia. Solat jenazah ini perlu ikut teks kitab tersebut pada tempat dia didahulukan daripada solat fardu, Jumaat atau diakhirkan. Itu je soalan dia. Betul. Mudah dia macam ni. Solat jenazah ya memang afdal dia kena didahulukan dan lainkan. Sebab apa? Sebab dia nak menyegerakan. Tapi kita kena faham bahawa fadilat solat jenazah itu berada pada jumlah jamaah. Jumlah jamaah. Ada orang nak dikebumikan awal. Nak dikebumikan awal. Mungkin dia merasa hari Jumaat dia lebih utama. Tapi kalau yang solat tu sikit, rugilah dia. Semakin banyak orang solat, semakin baik. Betul. Jadi atas dasar itu diakhirkan setelah Jumaat. Tak ada masalah. Fadilat banyaknya orang solat itu juga menjadi salah satu asbab pentingnya solat jenazah. Ini. Ada mayat yang memang disunatkan untuk segera, tapi dia diakhirkan. Diakhirkan pengebumian. Sebab apa? Nak bagi peluang kepada ahli keluarga yang jauh untuk sampai untuk solat jenazah. Boleh? Saya bagi contoh, banyak ulama meninggal maghrib, diakhirkan sampai zuhur besok hari. Lama tu. Tapi tuan-tuan, saya pernah tengok dengan mata saya, jenazah tu mula letak kat masjid, orang yang datang solat jenazah mula lepas isyak, sebab dia meninggal maghrib, tajhiz jenazah semua, isyak baru ready.
Sampai ke masjid, ke pondok. Yang datang ke pondok ni macam pergi haji. Orang solat jenazah kat dia bersilih ganti macam orang pergi umrah. Sampai dia catatkan lebih daripada 50 kali jamaah jenazah. Siapa tak nak macam tu? Kalau saya, Masya Allah, isyarat dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih Muslim, barang siapa jenazah yang disaksikan oleh beberapa orang, dia jumlah dia berubah, bermacam-macam versi, yang mengatakan jenazah ini baik, wajabat lahul jannah, wajiblah dia syurga, atau dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Dari atas alasan itu, ulama mengatakan ini isyarat. Kalau ada orang tu kematian dia baik, yang datang ziarah dia baik, yang solat jenazah dia tu ramai, semuanya kata baik, ini tanda ahli syurga. Tanda dia ini termasuk minas salihin, termasuk minas siddiqin, termasuk minal awliya, insyaAllah. Kan? Itu dia insyaAllah. Okey, baik doktor. Penutup soalan untuk sedikit saja. Tadi doktor ada sebut berkaitan dengan orang yang tinggal di atas pondok tu untuk melambatkan sedikit dia punya berbuka, betul? Betul. Jadi kalau untuk sahur dia sunatkan untuk dia awal imsak tu dia awalkan sikit lah. Dia macam ni. Kalau dia dekat atas terbenamnya matahari, lambatlah. Betul. Kalau dia ke atas terbitnya matahari pun lambat jugalah kan. Kan. Jadi sepatut lambat. Tapi bab imsak ni sebab dia ihtiyat. Bila ihtiyat ni imsak, maka kita statik pun tak ada masalah. Dan imsak ni kami letak kalau tak salah 6 minit. Imsak 6 minit kalau tak salah. Ana tak ingat berapa minit. Dalam kitab tu kita letak 6 minit. Berarti it's no issue. Okay. Dia basically macam tu. Boleh faham kalau maghrib ini dia lambat, berarti subuh dia tu cepat. Itu. Lambat dia cepat. Lambat cepat. Tapi imsak itu dia tambah 6 minit. So tak ada masalah. Ihtiyat tu lama. InsyaAllah. Ada lagi siapa yang ingin bertanya? Oh, ada. Assalamualaikum. Bolehkah kita berbuka puasa based on waktu TV? Dia macam ni, bukan masalah tak boleh. Boleh. Sekiranya TV tersalah azan, cuma hutang puasa lah. Ustaz, TV satu mesti accurate Ustaz. Tidak akan salah. Semogalah, saya tak pernah test TV satu lagi. Cuma saya pakai TV dipanggil IPTV. Unify itu kan IPTV. Jadi Unify ni ada TV. TV dia IPTV. ITTV tu dengan antena tu memang beza setengah minit atau 1 minit. Kat luar dah azan, TV belum azan. Mesti tu. Kat luar TV belum azan. Kat luar dah azan, TV belum azan. Lambat sekejap. Setengah minit atau 1 minit. Saya ikut TV tu tak apalah. Bab tu. Sebab apa? Dia ihtiyat. Ihtiyat lebih. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Jadi lebih kurang macam tu. Cuba kalau pakai TV antena, azan je kamu terus ngap. Kalau TV tu tak jaga waktu, kamu salah lah. Kalau TV tu jaga waktu dengan betul, kamu selamat lah. Ustaz, saya nak ikut cakap Ustaz lah. Saya nak pergi tengok matahari terbenam baru saya nak buka puasa. Saya kata benda tu tak realistik. Sebab orang awam, tengok orang awam nak naik dulu. Mana tak nampak pokok ada Ustaz. Ufuk tak nampak kat Sungai Buloh ni. Jadi tak payahlah macam tu. Cukup ihtiyat. Ihtiyat tambah waktu 2 minit pun cukup sebenarnya. Ada nak sampai 4 minit lama sangat. 4 minit tu lebih daripada 1 derajat lebih tu.
Dia ada kiraan derajat dia, tapi anak dah tak ingat. Kena buka kitab balik. Okey, insya-Allah. Ada lagi sebarang pertanyaan? Sekiranya tak. Oh, ada Boleh, satu. boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tak solat tapi dia puasa. Ni macam mana? Sah ke puasanya? Jawapan dia sah. Dia gugur kewajipan puasa? Gugur. Cuma dia menanggung dosa sebab rukun kedua imaduddin dia tidak lakukan. Masih berdosa? Masih berdosa. Berdosa bab solat. Sama juga orang tu solat, Jumaat dia solat. Tapi bulan Ramadan dia tak puasa, Ustaz. Pemalas betul. Dia berdosa lah bulan Ramadan tak puasa. Dia macam tu. Jadi kita macam mana doakan macam ni? Kita doakan Allah bukakan hati dia untuk dia laksanakan rukun Islam. Tapi yang paling banyak kita kat Malaysia ni, solat dia buat 5 waktu. Jumaat dia solat. Puasa Ramadan tip-top, sempurna. Kewajipan zakat lebuh. Pun ada. Harta banyak, berjuta-juta. Tengok-tengok data bayar zakat berapa banyak. 5,000 setahun, Ustaz. Mana cukup. Kan? Harta berjuta-juta kali lah. Kira lah 2.5%. Berapa dia kena bayar tu? Ni. Ustaz. Duit dia dekat ASB berkepuk, Ustaz. Tak bayar pun sama. Ini kena bayar zakat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Banyak zakat dia kena bayar. Jadi ini semua dia kena kira. Kerana kewajipan zakat ini sama seperti kewajipan solat, sama seperti kewajipan puasa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Prof. Madya Datuk Dr. Aiman Al-Akiti di atas kesediaan menjawab soalan-soalan yang telah dimukakan sebentar tadi. Jadi bagi mengakhiri majlis, saya menjemput Haji Syamsul, mewakili AJK Masjid Bukit Rahman Putra untuk menyampaikan sedikit cenderamati kepada Al-Fadhil Datuk Dr. Aiman Al-Akiti. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih diucapkan kepada Haji Syamsul. Sebagai penutup majlis, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Indah melati di tepi perigi, harum baunya mekar berseri, ilmu diberi penuh bererti, moga diamal sepanjang hari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, moga bertemu lagi di lain hari. Dengan itu berakhirlah sudah majlis duha kita pada pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita sesi bergambar, Doktor. Jadi boleh doktor boleh maintain dekat sini. Boleh duduk. Doktor duduk dulu. Kita buat muslimin dahulu, kemudian muslimat. Insya-Allah.